Aku rasa ini adalah sebuah kenderaan yang berada dalam keluarga Chery yang tak kelang kabut walaupun dia tak ada adas. Ini dia G-Tour VT9. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, klik tekan button subscribe now. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Cikgu Zul, dalam channel Mekanik. Okey, di sebelah aku ni adalah merupakan G-Tour VT9, sebuah SUV 7-seater yang berada dalam segmen D. Segmen D bukannya segmen C. G-Tour ni adalah merupakan sub-brand daripada Chery yang ditubuhkan sekitar tahun 2018. Yang mana kebanyakan model keluaran G-Tour ni lebih fokus kepada SUV dan juga crossover untuk young generation. That's why kita tengok model G-Tour VT9, walaupun ini adalah merupakan sebuah SUV family, tapi dia menampilkan ciri-ciri yang nampak muda dengan reka bentuk yang very dramatic, agresif, modern and style. Dengan warna hitam lagi, dengan kemasan accent warna merah, memang cukup-cukup style G-Tour VT9. Kalau korang nak cari sebuah SUV yang stand out, yang mampu milik, yang mempunyai pelbagai jenis teknologi yang canggih, ini dia model yang korang boleh consider. G-Tour VT9 ni harga dia sekitar RM119,000 je. Korang dapat sebuah SUV segmen D, 7-seater lagi, dengan looks yang very premium. Pada tepi ni, side ni nampak macam Mazda CX-9 ada kan. Yang paling menarik sekali, kau tengok dia punya rim dia, berukuran 19 inci, design cantik, dengan kemasan warna glossy black, ada accent merah dekat bahagian rim cap. Cumanya tayar yang digunakan tayar apa ni? Wanli. Tayar cikai lah kan. Tapi dia bagi kau rim yang sangat-sangat cantik. Bahagian skirting ni dia ada accent warna merah juga. Juga pada bahagian belakang dia sama macam bahagian depan, dia nampak style modern kan. Bahagian belakang ni pun very style. Kau tengok lampu tail light dia. Dia yang boleh aku boleh puji lah untuk G-Tour VT9 ni, dia punya lampu tail light dia berbeza dengan kereta-kereta China yang lain. Dia masih lagi menggunakan konsep light bar ya. Cumanya kau tengok dia punya design dia, dia ada curve sikit, dia ada bentuk sikit ya. Kalau kau tengok daripada jauh, dia macam helmet Darth Vader, cuma panjang sikit lah. Dan siap ada exhaust pipe kuat lagi. Tapi korang jangan tertipu, ini just kosmetik saja. Exhaust dia ada satu saja dekat bahagian bawah ni. Tapi yang penting looks nampak cool lah kan. Okey, daripada segi design memang cukup lawa untuk harga RM119,000. Dapat design yang boleh kata very mafia punya style, dengan kemasan warna hitam, rim hitam lagi, dengan tinted pun hitam. Ganas bye. Kita tengok bahagian interior pula. Untuk G-Tour VT9 ni berbeza lah. Dia punya layout cabin ni berbanding dengan model-model Chery yang lain. Steering pun dah lain ya. Dia ala-ala macam Mercedes sikit. Design dia diambil inspirasi, dan dia menggunakan ni horizontal dash panel yang fully digital meter cluster berukuran 10.25 inci. Begitu juga pada bahagian IHU, support wireless Apple CarPlay dan juga Auto. Walaupun harga SUV ni tak adalah mahal sangat, tapi material yang digunakan cukup premium ya. Soft touch. Bahagian center console ni pun soft touch. Bahagian door panel ni pun banyak penggunaan soft touch leather dengan stitching benang warna merah. Dan untuk model VT9 ni datangkan dengan power seat adjustment. Biasa dekat sini kan. Tapi untuk VT9 dia lain sikit. Dia macam Mercedes, ala-ala Mercedes. Kita kontrol dekat sini saja, ada 3 memory seat. Dan dia punya speaker pun ala-ala macam kemasan yang terdapat pada Mercedes. Sama macam reka bentuk luaran dia, ada kemasan accent merah. Interior pun ada juga kemasan accent merah. Dan seat pada VT9 ni pun cukup sedap, very comfort ya. Lembut, dia tak keras, design pun lawa. Cumanya untuk bahagian passenger, dia punya seat adjustment manual sahaja. Untuk VT9 ni datangkan dengan panoramic sunroof dengan sunshade. Kita tengok bahagian belakang. Okey. Ini bahagian second passenger. Masih lagi ada ruang lebih kurang 1 genggam yang mana kita dah adjust seat kedua ni ke depan sikit untuk memberikan keselesaan pada bahagian penumpang belakang. Dan daripada segi headroom,
cukup tinggi lah, cukup selesa. Aku tinggi lebih kurang 170 cm. Cukup selesa, walaupun kita dah anjakkan sedikit ke depan seat bahagian belakang. Okey, datangkan juga dengan 2 aircon vent dekat sini. Cumanya untuk VT9 ni, okey, dia agak tinggi sikit, ya. Okey, kita turunkan. Walaupun kita dah kedepankan seat VT9 ni tadi, passenger kedua ni, boleh kata almost tak ada leg room, dan kedudukan kita punya type pun tergantung lah. So untuk passenger dewasa duduk kat belakang ni, dia bukan agak lah, dia tak selesa lah. Kalau setakat untuk budak-budak duduk belakang ni, okey lah. Untuk dewasa, long distance, short distance pun dah penat. Untuk bahagian belakang ni, dia tak ada aircon vent, aircon vent tak ada. Okay, so maknanya aircon vent hanya ada pada bahagian second row ni saja. So mungkin agak panas sikit lah untuk passenger bahagian belakang ni. Untuk G2 VT9, dia menggunakan enjin 1.5 liter turbo, yang mana menghasilkan power sekitar 156 horsepower dan 230 Nm torque. Daripada segi enjin, no complain, cukup sesuai lah untuk SUV yang besar macam ni. Cukup lah power dia. Walaupun sepatutnya lebih sesuai menggunakan 1.6 turbo, yang mana bukannya Chery tak ada. Ada enjin 1.6 turbo yang guna pakai pada Tiggo 7 Pro kan, Jayco J7. Tapi sebabkan ini adalah merupakan SUV yang boleh kata mampu milik, gunaan 1.5 liter turbo pun dah cukup lah. Dan digantikan dengan 6 speed DCT, bukannya CVT. Itu yang penting, dia menggunakan DCT. So daripada segi acceleration tu memang cukup best lah. Daripada segi driving feel, VT9 ni aku suka first time, aku suka steering daripada model-model Chery ni. Untuk G2 ni, dia punya steering sedap. Bila kita pegang tu, dia rasa grip, dia tak berapa tebal, dia tak berapa nipis, which is nice. Grip sedap, design pun lawa, tak macam steering yang ada pada model-model Chery yang lain. Yang ni aku suka. Dia ambil inspirasi ala-ala macam steering Mercedes sikit. Dan dia punya button-button, multifunction button pada steering ni pun very nice. Rasa sangat-sangat mahal. Cumanya, kalau kau expect nak cari sebuah driving yang sedap, yang dynamic, memang tak ada lah pada model VT9 ni. Termasuk juga dengan model-model Chery yang lain. Dan handling, VT9 boleh kata lebih ke arah comfort. Dia dynamic tu memang kurang, bukan tak ada, dia kurang, tapi lebih kepada ke arah comfort. Sebab ini adalah merupakan sebuah SUV family untuk young generation kan, untuk family-family muda yang lebih kepada ke arah comfort. That's why dia punya steering feedback pun tak berapa berat, dia lebih ke arah yang lebih ringan. Dan daripada segi setup suspension, bahagian depan dia menggunakan MacPherson, bahagian belakang menggunakan Multilink. That's why aku boleh kata setup suspension pada VT9 ni memang cukup sedap. Dia punya penerimaan hentakan pada jalan-jalan yang tak rata tu memang cukup balance dan tak annoying lah. Bila kita bawa tu rasa mahal setup suspension pada VT9. Dia tak ke arah setup yang lembut sangat dan tak keras sangat. So dia punya setup dia very balance. Kalau kau nak cari sebuah SUV yang very comfort, 7-seater yang very comfort, tak kira lah pada bahagian driver ke, passenger belakang ke, ataupun third row ke, ini adalah model dia. Dia punya setup suspension very nice. Dan for the first time selepas beberapa model Chery yang aku pernah bawa, G2 VT9 ni antara model yang aku rasa kurang kelang kabut sikit. Kenapa? Okey, untuk VT9 ni, dia tidak datangkan dengan sistem ADAS. Dia tak ada ADAS 1.0 ke 2.0 ke, memang tarak. Kau tengok sini, tak ada kamera. That's why harga dia murah sikit berbanding dengan model Chery yang lain. Dia sacrificekan ADAS untuk bagi korang benda-benda yang dirasakan lebih berguna lah. Seperti sunroof, IHU dan juga meter cluster fully digital, material quality yang very premium, ada power seat adjustment, seat yang sedap. Dia bagi benda-benda macam tu lah. Dan for the first time juga aku rasa okay
keputusan yang dibuat oleh G2 ni untuk gugurkan ADAS. Sebabnya, ni aku bagi tahu sebab. Antara sistem ADAS yang ada dekat Malaysia ni, yang pernah aku try, ADAS sistem from Cherry is the worst. Ya? Yeah? Is the worst. Itu aku boleh kata. Dia macam agak kucak-kacir dan kelang kabut. Kadang-kadang tu kita rasa macam dia punya steering feedback apabila untuk tarik balik masuk dalam lane, untuk fungsi lane keep assist, dia agak kasar dan agak berbahaya. Senang cerita, dia tak smooth lah seperti ada sistem yang terdapat pada model-model lain. That's why aku kata tadi, G2 VT9 ni model yang tak kelang kabut walaupun dia tak ada ADAS sistem. Kalau ada ADAS, confirm kelang kabut. So itu saja berkenaan dengan G2 VT9. Apa pendapat korang berkenaan dengan model SUV 7-seater ni? Kalau korang tanya aku, ini satu pembelian yang boleh kata berbaloi dan korang patut consider. Sebab 7-seater dekat Malaysia ni pun tak banyak kan. So, itu saja berkenaan dengan G2 VT9. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, klik tekan button subscribe. Assalamualaikum.